Assalamualaikum, salam sejahtera geng. Hari ni nak review satu set timer lah. Yang ni adalah set timer untuk siram pokok. Korang-korang yang ada bela pokok keliling rumah tapi selalu pokok kering, pokok mati sebab lupa siram, eloklah pakai benda ni. Dia datang satu set. Ni adalah dia punya ibu lah ataupun timer dia. Korang boleh set masa, hari dan amount lah, banyak mana dia nak keluar air. Yang ni pasang dekat pipe. And then dia datang juga dengan set-set attachment dia lah. Dia ada wayar kecil sepanjang 30 meter lebih kurang, ataupun lebih ikut korang beli set yang mana. Lepas tu dia ada kepala sprayer dia. Dia ada adapter, white tape, dan ada beberapa barang lagi lah. Okay, so sekejap lagi saya nak pasang. Nanti saya tunjuk lah macam mana cara pasang dia. Basically cara pasang dia pasang dekat kepala pipe sahajalah. Yang existing kepala pipe tu korang beli yang cabang 3 attach. Yang bawah tu korang attach yang dekat sini. Okay, sekejap lagi saya tunjuk lah, senang. Okay, so ni contoh pipe asal daripada ni lah pipe So saya buka sini, saya pasang yang T ni macam ni. So nanti timer tu akan duduk bawah ni lah. Timer tu duduk bawah ni. Yang ni saya sambung balik pipe lah, kalau nak guna pipe kan. Okay, so timer tu duduk sini nanti. Alright, jom pasang. Okay geng, so siap saya punya sambungan T macam ni. Dah bocor sikit. Okay, kena ketatkan. Lepas tu yang ni duduk sini lah. Ni timer duduk sini. Nanti outlet dia, yang bawah ni outlet dia, kita akan sambung ke pipe lah, keliling rumah, ke pokok-pokok yang kita nak siram lah, ikut timer. Baik. Okay gang, so ni yang attachment yang dia bagilah. Attachment dia punya aksesori. Ni kepala spray atomizer yang halus punya. Yang ni spray yang mata 6, dia besar sikit air dia. Lepas tu ada palang untuk cacak ni lah, pencacak. Wayar dia bagi 2 tadi, saya dah buka dah satu. Satu ni dalam 15 meter, dia potong 15 meter. Lepas tu ada outlet connector, penyambung wayar. Ni contoh macam penyambung wayar lah. Wayar korang potong pendek nak sambung jadi panjang balik ke, boleh pakai yang ni. Lepas tu dia ada yang 3-way juga rasanya, stopper. Dengan ni yang outlet 2, daripada outlet tu nak split 2 terus siap-siap, ada juga. Ni yang satu lah. Ni yang satu, sambung dekat hujung pipe ni. Lepas tu ni lock dia. Alright. Okay, jom saya nak pasang lah, nanti kita tengok. Okay, dah siap pasang geng. Ni saya buka manual dia boleh buka manual. Nanti set berapa lama nak buka manual, nanti kita tengok. Ni saya tarik 15 meter. Tarik 15 meter air. Okay, kuat lah. Ni buka separuh ni air. Okay, nak siram anak durian. Alright, so boleh check dekat beg kuning. Nanti korang check dekat beg kuning lah. Dia hantar beg orange ke. Alright, thank you.